Pernahkah anda terfikir, dalam dunia moden kita yang penuh dengan cabaran kesihatan, ada sekumpulan manusia yang secara semula jadi kebal terhadap salah satu penyakit paling ditakuti, AIDS. Ini bukan fiction science, tetapi realiti biologi yang menakjubkan. Hari ini, kita akan bongkar misteri di sebalik keupayaan luar biasa ini. Bersiap sedia untuk terkejut. Rahsianya terletak pada genetik kita, khususnya satu mutasi unik yang dikenali sebagai CCR5 delta 32. Mutasi ini mengubah reseptor pada permukaan sel imun kita, menjadikan virus HIV sukar, malah mustahil untuk menjangkiti. Ia seperti kunci yang tidak lagi sesuai dengan mangga. Sejarah evolusi manusia telah meninggalkan kita dengan perisai genetik yang luar biasa ini. Para saintis percaya mutasi CCR5 delta 32 ini bukanlah kebetulan semata-mata. Ia dipercayai telah tersebar luas dalam populasi Eropah, terutamanya selepas wabak Black Death pada abad ke-14. Individu dengan mutasi ini mungkin mempunyai kelebihan kelangsungan hidup terhadap wabak lain seperti cacar air atau wabak bubonik, menyebabkan gen ini lebih kerap diwarisi. Ini menunjukkan bagaimana sejarah penyakit berjangkit telah membentuk genetik manusia, sebuah kisah evolusi yang menakjubkan.